Ini surah saya. Ini surah saya. Okey. Kita akan teka surah Adakah surah awak tu 10 juzuk yang pertama? No, Oh, bukan. Okay, adakah surah awak itu surah yang juzuknya di tengah-tengah? Betul? Yang tengah juga lah. Okay. Okay. Adakah surah awak tu dia bermula dengan huruf muqatta'at? Alif lam ra, alif lam mim, yasin, taha. Tak. Tak Okey, baik. Tak. Okay, adakah surah surah Maki ke Madani? Surah Maki, tak silap. Maki. Maki, okay. Okay. Adakah surah awak tu 10 juzuk terakhir? Ya. Ya, okey. Okay. Adakah surah awak tu bermula dengan apa? Huruf apa? Muqatta'at. Muqatta'at. Betul. Okay. Adakah surah awak tu juzuk Ammah? Juzuk 30? Bukan. Oh, bukan. Makin menarik. Bukan. Sah ni. Okay. Adakah surah awak tu juzuk Okay. juzuk 15? Bukan. Adakah surah awak tu adalah 5 juzuk terakhir? 5 juzuk terakhir. Juzuk 26, 27 sampai 30. Betul? Okey. Adakah juzuk awak tu juzuk yang ke surah juzuk pula. Surah awak tu bermula dengan juzuk 15 sampai 20? Bukan. Adakah surah awak tu nama Nabi? Ya. Okey. Adakah surah awak tu nama Nabi juga? Betul. Okey. Nampak cakap antara ni. Saya nak teka terus lah. Tak main nama Nabi. Adakah surah awak tu adalah surah Nabi yang ada bahtera kapal besar? Oh, bukan. Bukan Nuh lah. Bukan Nabi Nuh lah. bukan. Okay, baik. Teruskan. Okey. Nabi apa? Adakah surah awak tu saya rasa tahu. surah yang namanya tu satu ni je. Nama dia tu satu, orang kata apa? Satu surah ni Nabi Hud. Nabi Hud? Bukan. Adakah surah awak tu surah Nabi kita yang terakhir? Muhammad SAW. Alhamdulillah. Surah Yusuf. Salah. Jawapannya surah Ibrahim. Ibrahim. Ya Allah. Okay, jumpa di sesi seterusnya.